yang pertama kesihatan isterinya. Dia kata apa? Kalaulah engkau rasa sakit, rasa tak sihat, tak apalah tidur, tak payah buat kerja. Ada tak teringin nak makan apa-apa? Ya Allah, ni suami yang hebat. Isteri tak sihat, tanya teringin nak makan apa-apa. Maka Fatimah kata apa? Saya rindu nak makan buah delima. Ali walaupun dia terkejut sebab buah delima ni mahal. Buah delima adik-beradik buah anggur sekarang ni. Kalau kita pergi rumah orang tu, dia hidang pisang, tu biasa saja. Kadang-kadang ya Allah, anak kahwin pun pisang, anak lulus peperiksaan pun pisang, dapat cucu pun pisang. Ya Allah, lepas ni tukar anggur pula. Ya. Jadi anggur ni mahal. Dalam poket jubah Ali tidak ada duit. Tapi dek kerana kesihatan yang pertama ni, dia pergi ambil upah, angkat air 1 baldi di rumah seorang saudagar tamar yang kaya raya. Dia dapat upah 2 dirham. Bila dia dapat upah 2 dirham, dia cepat pergi ke pasar, dia beli buah delima sebiji dengan harga 2 dirham. Dia bawa buah delima pulang ke rumah. Tapi Allah uji suami yang hebat ini. Dekat nak sampai di rumah, Ali terserempak dengan seorang pakcik yang mengemis di jalanan. Wahai Ali, pakcik ni kan dah 3 hari tak makan. Pakcik nampak engkau bawa buah delima. Boleh bagi buah delima itu kepada pakcik? Ali serba salah. Di rumah sana, isteri yang dicintainya dengan segenap jiwa dan raganya. Di sebelah sini ialah seorang pakcik yang mengemis. Dia tak gamak nak menghampakan permintaan pakcik. Sebab Ali teringat sabda Rasulullah SAW, Inna saqiyya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Dia teringat Nabi pesan, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka tolong orang-orang yang suka bersedekah, kata Nabi, mereka dekat dengan Allah. Allah sayang kepada mereka. Mereka dekat dengan manusia. Mereka dekat dengan syurga. Mereka jauh daripada api neraka. Ali nak jadi orang yang pemurah, nak dekat dengan syurga, nak dekat dengan Allah. Dan dia ingat lagi Nabi pesan, sesungguhnya orang-orang yang bakhil bin tangkai jering bin al-kedekut. Kenal? Orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang tangkai jering ni, Nabi kata apa? Jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga. Akan tetapi orang yang bakhil ini dekat dengan api neraka. Terdetik dalam hati Saidina Ali karamallahu wajah, saya tak nak jadi orang yang bakhil, saya nak dekat dengan syurga. Ali tak fikir panjang, pakcik buah delima ni isteri saya teringin nak makan pakcik. Tak apalah pakcik ambil lah. Tujuan Ali kata begitu sebab mudah-mudahan pakcik tu dia potong, ya, setengah untuk pakcik, setengah untuk isteri Ali. Tapi rupa-rupanya pakcik ni kan, ya Allah, dia makan seorang-seorang dia, habis buah delima tu. Bila habis buah delima tu, hari dah lewat dah, Ali dah tak ada duit. Dia balik ke rumah dalam keadaan yang sedih. Tiba-tiba kepulangannya disambut oleh Fatimah. Wahai isteri kesayanganku, wahai puteri kesayangan Rasulullah, bukankah ketika aku meninggalkan kamu seketika tadi, kamu tak sihat? Kenapa kamu bangun? Saya teringin nak makan buah delima. Sebagai suami yang hebat, yang jaga yang pertama, dia rasa bersalah. Dia kata apa? Minta maaf wahai puteri kesayangan Rasulullah. Ya Allah, minta maaf dulu. Bukannya tak payahlah makan buah delima ni, tahun depan kita makan. Tak ada, pergi tidur. Buah delima tak ada, tamar ada. Tak ada. Dia hebat, ya. Minta maaf dulu. Janganlah menyandar saya dekat cushion. Awak kena minta maaf dengan saya. Kalau awak tak minta maaf dengan saya, awak tak boleh masuk syurga. Ya. Suami pun kadang-kadang kena minta maaf dengan isteri juga, sebab kadang-kadang suami ada dosa dengan isteri. Minta maaf puteri kesayangan Rasulullah, saya dah beli dah tadi, tapi ada seorang pakcik tu kan, dia minta sedekah, saya beri kerana Allah. Isterinya adalah isteri yang hebat, isteri yang salihah. Bila dengar suaminya berkata saya beri kerana Allah, tak apalah bang, kalau abang beri kerana Allah, saya redha, saya pasrah. Kalau saya tak boleh makan buah delima di dunia, saya yakin satu hari nanti saya dapat makan buah delima yang ada di dalam syurga. Ya Allah, hebatnya contoh suami isteri ni. Dia tak marah kepada suami dia, bang, abang memang tak sayang saya bang, abang ceraikan saya, talak 1000. Buah delima pun abang tak boleh nak beli. No, tak ada. Ini suami isteri yang bagus. Elok mereka nak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk di orang. Ali buka tengok-tengok, Salman Al-Farisi datang bawa 1 bakul. Apa ni Salman? Ini hadiah daripada Nabi kepadamu wahai Ali dan Fatimah. Apa yang Nabi bagi? Bukalah. Salman buka kain yang tutup bakul tu, Masya Allah, tengok-tengok ada 9 biji buah delima. Salman tanya, Ali tanya siapa yang bagi? Salman kata Nabi yang bagi. Kata Ali, kalau betul Rasulullah yang bagi, buah delima ni bukan 9 biji, tapi buah delima ni mesti ada 10 biji. Macam mana engkau tahu 10 biji? Sebab Nabi telah memberitahu kepada saya, kata Ali, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang buat satu kebajikan, akan digandakan pahalanya 10 kali ganda. Saya bagi buah delima kepada
pakcik tu sebiji. Jadi kalau betul Nabi yang bagi buah delima ni mesti 10 biji. Mana pergi lagi sebiji? Salman senyum-senyum. Sorry lah Ali, saya dah bedal dulu dah sebiji. Ya, saya dah pulun. Orang Kelantan kata pulun apa? Gomo. Saya dah gomo dulu dah sebutir. Tak tahulah betul ke tak betul Tak kena ya saya? Oh kena ya. Tengok ini suami yang hebat. Jaga care yang pertama. Janganlah suami balik, isteri tanya isteri Mina tak sihat ya? Mina teringin nak makan apa? Saya teringin nak makan mi goreng mamak bang. Bila saya tengok mamak goreng mi, ya Allah, peluh menitik-nitik bang. Saya teringin nak makan mi goreng mamak. Tidur ya Mina ya, abang pergi beli. Bila suami pergi beli, tiba-tiba dah dapat sebungkus saja kedai nak tutup. Terserempak dengan seorang pengemis. Dia pun beri kerana Allah. Balik isteri dia tanya, bang mana mi goreng yang saya pesan? Abang bagi kepada pakcik. Ada pakcik tu minta sedekah, abang beri kerana Allah. Oleh kerana isterinya tidak dididik oleh suaminya untuk menjadi isteri yang solehah, maka isteri ni dia kata apa? Abang memang tak sayang saya, abang hantarkan saya balik rumah mak bapak saya. Suami kata dah lah tu, tidurlah, esok abang janji abang beli ya. Isteri tidur juga. Sambil dia tidur, dia menyanyi pula lagu. Dia menyanyi lagu apa? Wahai batu belah, batu bertangkup, telanlah aku, makanlah aku kempunan mi goreng mama. Jangan jadi begitu ya. Itu yang pertama, kesihatan. Yang kedua, suami kena jaga keselamatan isteri. Jaga keselamatan isteri ni bukan suruh jadi bodyguard. Tidak. Jaga keselamatan isteri dalam dua bentuk. Pertama, keselamatan di segi fizikal isteri. Yang kedua, keselamatan di segi perasaan isteri. Kita ambil yang pertama, keselamatan di segi fizikal isteri. Suami tak boleh pukul isteri. Suami tak boleh tampar isteri. Suami tak boleh dera isteri. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Walaupun pukulan itu ialah pukulan untuk mengajar isteri, untuk mendidik isteri, tapi tidak boleh menimbulkan bekas. Kena nasihat dulu, kena pisahkan tempat tidur dulu. Pukul adalah langkah yang terakhir, tapi kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Sebab sabda Rasulullah SAW, walan yadriba khiyarukum, kata Nabi, suami yang baik-baik mereka tidak akan memukul isteri mereka. Jaga yang pertama ini, jaga keselamatan fizikal isteri. Jangan lebam sana lebam sini. Yang kedua, jaga keselamatan perasaan. Jangan cakap perkataan yang menyakitkan hati isteri. Isteri dah lembut-lembut dah okey-okey dah, tiba-tiba suami marah pula. Mula-mula kahwin dulu hebat. Masa apa bercinta kata apa tadi? Gewe. Masa bergewe dulu, ya Allah, cantiknya. Lelaki berkata kepada wanita masa bergewe lah ya, kau kunci cintaku dalam hatimu, ramlah ram. Itu masa bergewe. Lepas tu bila dah kahwin dah, suami sayang dekat isteri dia. Maklumlah baru kahwin, suami kata kat isteri dia, kaulah kekasih awal dan akhir, Jamal Abdillah. Bagus. Tapi bila dah lama kahwin, anak dah keliling pinggang, ya Allah, dah tak jaga keselamatan fizikal, dah pukul isteri dan sebagainya, ya Allah, dah mula bergaduh, dah mula keliru Nurul dan Ajai. Bila dah mula keliru Nurul dan Ajai, suami tergama, ya Allah, dia tak jaga keselamatan isteri dia. Dia duduk kat depan pintu rumah, dia angkat tangan, dia nak tinggal isteri dia. Dia kata apa? Hai, bye-bye Azlin. Isteri pun sedih. Isteri pujuk suami dia. Isteri pujuk, punya pujuk, relaku pujuk spider. Bila isteri pujuk, bang, baliklah bang, jangan tinggalkan saya seorang bang. Pulanglah bang, pulangkan Misha Omar. Tapi suami dia tak pulang-pulang. Kesian dekat isteri dia. Sebab apa suami dia tak pulang? Sebab suami dia pergi tak kembali lagi, Rabbani. Isteri pula kan nama Tipah tertipu Rafish. Ya Allah, kesiannya ya. Inilah erti hidup Dayang Nur Faizah ya. Semuanya kembali kepada hati. Kalau hati kotor, dia tak boleh buat semua keke ni. Hati kotor itu kembali kepada soal hati era Fazira ya. Ini kita kena jaga keselamatan fizikal.